Apa yang kita nak bawakan pada waktu ini? Ini berkaitan tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2025, iaitu inisiatif kesihatan paru-paru Malaysia. Satu usaha yang sangat-sangat wajar digiatkan dan digerakkan oleh seluruh rakyat Malaysia, kerana kita semua tahulah bagaimana pentingnya paru-paru ini kepada kehidupan kita. Tanpa paru-paru ini kita nampaklah banyak kes-kes yang mendukacitakan kita akibat kegagalan paru-paru yang berpunca barangkali daripada pengambilan tembakau yang berlebihan. Dan lebih menyayat hati lagi ya Dini, di mana kalau kita lihat dia boleh cerita tentang tembakau kan, ataupun penghisap rokok tegar ini, kesannya bukan kepada mereka saja ya, tetapi kepada orang sekeliling mereka juga. Second smoker kita lah yang menghidunya itu. Tepat kan sekali. Macam saya yang tak suka rokok ni memang jadi second smoker lah. Patut kita boleh berkawan. Boleh berkawan. Alhamdulillah. Okay. Baik, kita nak bersama dengan teknologis Dr. Nurul Muiz Murad yang merupakan pengurusi Parents Against Vape and Cigarettes daripada kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ataupun PAVEC, yang merupakan pertubuhan di bawah Pemadam Kebangsaan. Assalamualaikum, selamat datang Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami untuk membincangkan tentang satu inisiatif yang memang wajar. Kalau boleh, Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu hari-hari. Ya, betul. Dia macam sepanjang masa. Okey, tapi tak apa. Kita terlebih dahulu ingin mengetahui, mungkin Dr. Muiz boleh kongsikan secara ringkas apa itu inisiatif kesihatan paru-paru Malaysia NLHI ini dan apa mungkin objektif utamanya? Terima kasih. Jadi inisiatif kesihatan paru-paru kebangsaan ni satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama pelbagai rakan-rakan strategik lah, daripada badan bukan kerajaan dan juga daripada pihak swasta. Jadi objektif inisiatif ni ialah untuk memperkasakan kesihatan paru-paru, terutamanya di kalangan rakyat Malaysia, dengan menggunakan pelbagai pendekatan kesedaran, advokasi dan pencegahan kesihatan ataupun penyakit respiratori ini. Dan elemen yang digunakan antaranya ialah penggunaan teknologi seperti AI untuk saringan awal paru-paru dan juga kempen-kempen kesedaran, advokasi dan sebagainya. Untuk inisiatif kesihatan paru-paru ini difahamkan PAVEC sendiri ataupun apa yang dibawa kelolakan oleh pertubuhan ataupun persatuan, doktor sendiri terlibat secara langsung untuk memastikan program ini berjalan lebih meluas dan lebih dikenali oleh masyarakat umum. Bagaimana peranan itu diambil oleh pertubuhan ini untuk memastikan supaya program ini benar-benar sampai kepada golongan yang kita mahukan itu? Jadi pertama sekali PAVEC, iaitu Parents Against Vape and Cigarette, ialah satu pertubuhan di bawah Pemadam Kebangsaan. Jadi matlamat PAVEC ni ialah untuk menyampaikan kesedaran, terutamanya kesedaran tentang bahayanya penggunaan vape dan juga merokok. Dan kita fokus kepada dua golongan utama, iaitu golongan pelajar dan juga golongan ibu bapa. Jadi pendekatan yang kita gunakan ialah dari segi kesedaran, secara langsung kesedaran, advokasi, dan juga menggunakan elemen-elemen, contoh dia kelestarian, gaya hidup sihat dan juga pendidikan. Jadi kita integrasikan elemen-elemen tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang menjurus ke arah kesenian, kelestarian alam sekitar dan juga sebagainya lah. Jadi kita harapkan pendekatan-pendekatan ini akan menyampaikan mesej yang mendalam kepada golongan-golongan pelajar, golongan-golongan belia dan juga golongan-golongan ibu bapa ni tentang bahayanya rokok dan juga vape. Baik, untuk program ini tentunya juga sudah pun disediakan program-program utama, aktiviti-aktiviti. Mungkin boleh terangkan juga berkaitan dengan program-program utama yang akan dilaksanakan dan bagaimana program ini akan dilaksanakan. Adakah ianya dilakukan untuk satu hari sahaja? Kalau satu hari itu bila akan dilaksanakan? Dan soal penyertaan itu juga, bagaimana ianya akan dilibat uruskan? Jadi antara salah satu daripada program utama di bawah inisiatif ni akan berlangsung pada 30 hingga 30 bulan Mei hingga 1 bulan Jun, iaitu National Tobacco Control Conference. Sabtu dan Ahad inilah. Minggu depan lagi. Minggu depan. Minggu depan. Yang akan berlangsung di Universiti Cyberjaya. Dan apa yang menariknya ialah ia secara langsung dengan Hari Bebas Tembakau Sedunia 2025. Iaitu pada 31 hari bulan Mei 2025 lah. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang kita akan jalankan sepanjang
sepanjang persidangan 3 hari ini ialah untuk melancarkan maskot inisiatif paru-paru Malaysia dan juga tabung inisiatif, iaitu kita ingin mendapat sokongan daripada pihak swasta lah untuk menderma untuk aktiviti-aktiviti kita akan jalankan. Kita juga akan melakukan pertukaran MOU dengan rakan strategik, dan yang paling saya suka ialah kita akan melancarkan kempen penanaman 1 juta pokok green lung, iaitu simbolik kepada paru-paru ni lah. Baik. Okey. Baik, dan kalau kita lihat kan Dr. Muiz kan, memang banyak sangat kempen, program-program yang dianjurkan kepada rakyat Malaysia ini ya, secara khususnya. Namun tahap keberkesanannya itu kan di mana kita lihat hari ini masih lagi rasa macam pentingkan diri, kita rasa kan masih lagi menghisap rokok, ambil vape dan sebagainya. Jadi apa mungkin perbezaan yang ada pada program NLHI ini berbanding dengan kempen-kempen anti rokok yang lain, anti vape yang lain? Terutama sekali kempen yang dipelopori oleh pihak kerajaan ni adalah satu kempen yang strategik dan menyeluruh, holistik berbanding dengan kempen-kempen yang terdahulu. Sebab kita tahu sekarang ni kesedaran terhadap vape dan rokok ni bagi saya masih belum mencukupi lah. Jadi rakyat Malaysia perlu tahu bahayanya vape dan rokok ni, terutama terutama sekali pada golongan-golongan yang berisiko tinggi lah, seperti belia, pelajar dan sebagainya. Dan perlu kita tahu juga tahun ni tengah berlangsung sekarang, iaitu persidangan di Geneva, Switzerland, yang diorganiskan oleh World Health Organization lah, World Health Assembly, dan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Kesihatan Malaysia. Semalam delegasi kita telah memenangi anugerah di Geneva, dan mengharumkan nama Malaysia lah untuk resolusi Hari Bebas Tembakau Sedunia ni. Okey, baik. Doktor, kalau kita lihat doktor, salah satu strategi mungkin boleh diambil adalah melalui platform media sosial. Sebab kat situ paling banyaklah anak-anak muda kita ni. Ditambah lagi baru-baru ini saya saksikan, saya sedikit kecewa lah apabila banyak anak-anak muda yang menentang tindakan beberapa kerajaan negeri yang mengharamkan penjualan vape. Sebagai contoh di Perlis dan juga Terengganu yang akan diharapkan pada Ogos tahun ini, dan juga di Johor pun dah lama dah pun sebenarnya. Dan perlu ada tindakan secara khusus diberikan di platform media sosial ini. Untuk inisiatif ini, adakah platform media sosial dilihat sebagai salah satu platform penting untuk digiatkan usaha memupuk kempen kesedaran bagi anak-anak muda ini supaya tidak mengambil vape, tidak mengambil tembakau? Betul, sebab kita harus menggunakan pendekatan teknologi. Kita buat masa ni, dan pendekatan teknologi ni atau pendekatan di mana it's a low hanging fruit lah. Betul. No cost pendekatan, dan kita dapat multiply effect tu secara menyeluruh. Dan ini penting bagi golongan berisiko tinggi seperti anak muda dan pelajar perlu tahu, sebab vape dan rokok sekarang ni adalah satu kata orang budaya tidak sihat, dan banyak produk-produk vape dan rokok ni dia masuk sekali bahan-bahan terlarang seperti dadah, racun dan sebagainya apa semualah, yang kebanyakan anak muda sekarang ni dan golongan pelajar rata-ratanya mereka mungkin tak perasan pun. Kan kena spike dan sebagainya apa semua, dan sesedar dah jadi satu penyakit dan juga masalah peribadi, bukan sahaja melibatkan mereka tetapi melibatkan juga keluarga mereka dan juga pihak-pihak yang mereka sayang lah. Jadi itu yang perlu semua pihak di Malaysia ni tahu. Itu dia ya. Dan dapat juga kita lihat ya, banyak sebenarnya video yang viral, antara yang terbaru juga kalau kita lihat doktor, iaitu pelajar-pelajar yang sedang mengambil vape, berkongsi vape, di mana tak silap saya video itu viral di portal luar negara juga sebenarnya. Betul. Baik. Dan sebelum kata kita berakhir, doktor, mungkin Dr. Muiz boleh kongsikanlah apa mungkin harapan doktor yang secara peribadi terhadap program ataupun inisiatif ini, dan bagaimana rakyat Malaysia sendiri bersama-sama boleh bantu untuk menyokong inisiatif dan usaha ini. Jadi saya bagi pihak PEVEC dan juga Pemadam Kebangsaan ingin menyerulah, dan kami berharap supaya inisiatif seperti ini akan dapat menjadi satu gerakan budaya nasional. Sebab kita perlu tahu dadah ni masih lagi musuh nombor satu negara lah. Kan?
Dan kami menyeru dan mengharap supaya golongan-golongan ibu bapa, pelajar, belia akan turut sama dengan program-program yang kami sediakan, menyebarkan maklumat-maklumat yang benar di luar sana, dan juga mengikuti kempen-kempen kami di media sosial, dan juga kempen-kempen program-program kami yang kami adakan secara langsung dan tidak langsung lah. Itu harapan kami. InsyaAllah itulah usaha yang diharapkan, dan ini tidak hanya tertumpu kepada pihak-pihak bertanggungjawab je. Sebenarnya ibu bapa jugalah bersama-sama. Saya rasa setiap orang sebenarnya perlu ambil tanggungjawab. Mungkin guru-guru pun nak kena ambil, kena busybody sikit. So kalau kita cerita macam vape kan, bentuk pun macam pen, rupanya vape. Macam tu kan. Jadi kita harapkan usaha ini akan mendapat perhatian daripada semua lapisan masyarakat, tidak kira ya tua muda, lelaki wanita, ya kita sama-sama kata mengambil inisiatif ini dan sama-sama menyokong usaha yang dilakukan oleh terima kasih diucapkan kepada teknologis Dr. Nurul Muiz Murad atas perkongsian ini. Selepas ini kita nak menjelajah ke negeri Johor, ke selatan tanah air bagi program Madani Rakyat. Tepat sekali. Kembali selepas ini.